Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Nahana. Okay, hari ni kita buat video segmen sembang-sembang dengan pelbagai topik. So, topik pertama ni kita bersama Ain. Hai. Kita sembang-sembang bersama Ain. Okay, Ain. Ain apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Anda puasa penuh tak? Kau dah puasa penuh tak? Dia puasa dah? Tak, okey tak? Alhamdulillah, masih puasa. Masih puasa, okey, alhamdulillah. Masih puasa penuh. Hari ni kita sembang-sembang. Betul? Kita nak sembang je. Kita nak sembang je hari ni. Tak ada apa-apa yang serius sangat. Betul. Kita Topik sembang biasa-biasa santai. je. Sembang-sembang santai. Nak tanya korang lah. Nak tanya Kak. Tanya kan? Pernah bercinta tak? Ush. Oh my Korang god. pernah bercinta tak? Mestilah pernah. Tu dah kahwin. Mestilah pernah, guys. Mestilah pernah kan? Okay, Ain, apa itu cinta? Oh. Pendapat Ain, apa itu cinta? Dan korang, pendapat korang, apa itu cinta sebenarnya? Pada saya, Pada awak my lah. opinion, Ya? cinta adalah satu perasaan yang sangat sukar untuk diterjemahkan. Disebabkan cinta orang boleh jadi bodoh, disebabkan cinta orang boleh kahwin, disebabkan cinta orang boleh jadi cerdik, disebabkan cinta macam-macam lah. Cinta ni banyak benda lah. Cinta ni orang kata banyak erti lah. Betul, banyak sangat maksud cinta. Kalau orang pandang cinta itu baik, baiklah dia. Betul. Kalau orang pandang cinta itu buruk, toksik, buruklah cinta. Betul. Ada akak pula. Cinta tu apa? Kenapa kena ada cinta dekat dalam kehidupan ni? Cinta bagi akak ialah cinta tu perasaan yang semula jadi. Dan tiba-tiba dia ada. Tiba-tiba rasa macam kita nak benda tu. Kita takut kehilangan. Betul. Contohnya cinta pada mak ayah ke, cinta pada kawan-kawan ke. Biasa kita sanggup buat apa je supaya dia rasa proud dengan kita, rasa bangga. Macam tu lah bagi akak itu. Okay. Cinta ni banyak tau. Betul. Cinta manusia, cinta haiwan, cinta makanan. Cinta pada pencipta kita. Betul. Semua ada cara tersendiri untuk kita expresskan cinta tu. Betul tak? Betul. Orang express pada cinta tu berbeza. Okay. Kadang-kadang ada orang tu dia tak reti nak berkata-kata. Betul. Dia tak reti nak cakap I love you. Betul. Dia hanya express dengan tindakan dia. Dengan cara dia ambil berat kat kita. Itulah yang kita elok. Betul. Ada orang dia cinta tapi dia tak romantik. Betul. Ya. Betul sangat. Akak jumpa. Saya pun jumpa. Ada orang dia cinta dan dia sangat romantik. Betul. Kau pernah tak dengar cinta ni dia ada 4 things kot yang orang expresskan. Perempuan biasanya dia memang sukalah 4 ni. Ada 4 kot, 4 ke 5 macam tu lah. 4 rasanya. 4 act of service, words of affirmation, physical touch. Apa yang satu? Quality time. Betul. Quality time. Orang dia suka salah satu. Betul. Kira korang kat luar tu rasa macam contoh boyfriend ataupun suami kawan korang nampak dia sangat romantik ke, rajin ke, tapi suami korang pula ada senyap-senyap tolong korang ataupun terlalu sibuk kerja. Masa tu ada tapi kurang sebab dia kerja. Itu pun jangan kita bandingkan. Mungkin dia perlu kerja untuk berikan kita bahagia. Itu berarti cinta dia. Cinta dia nak memenuhi apa yang ingin kita. Betul tak? Betul. Pada Kak, apa itu cinta sejati? Cinta sejati. Bagi akak cinta sejati ni dia sanggup berubah untuk pasangan dia rasa macam contohlah. Ini
Selalu bahasa dia kasar. Dia Hmm. kasar. Lepas tu pasangan dia tak suka. Dia kasar-kasar, cakap kasar-kasar. Lepas tu bila dia tahu pasangan dia tak suka, dia sanggup berubah jadi soft. Walaupun sukar, tapi itulah bagi akak satu cinta sejati. Walaupun orang kata kita patut terima kekurangan orang tu. Tapi kita boleh berubah untuk orang terima kita. Betul tak? Betul. Itulah cinta sejati Betul. bagi akak lah. Bagi saya, cinta sejati adalah cinta yang dibawa mati. Wow, satu. Macam contoh kan, kita dah kahwin kan. Betul. Kita mesti kalau boleh nak sampai bila-bila, nak sampai tua sama-sama, sampai kalau boleh semua benda nak buat bersama. Cinta sejati adalah cinta yang orang tu sanggup buat apa saja untuk kita. Sanggup apa saja yang kita nak, apa saja yang kita mahu, he will sacrifice, she will sacrifice. Nampak cinta sejati. Lagi pendapat korang pula, cinta sejati tu macam mana? Betul. Akak kan dah kahwin. Kita dah kahwin. Kita dah kahwin. Okay. Saya nak tanya akak. Akak kahwin dah berapa tahun? 2 tahun Akak dah kahwin 2 tahun bulan 4 ni. 2 tahun bulan 4. Okay, macam mana? Ini detik-detik perkenalan lah. Detik-detik perkenalan. Detik-detik mula-mula nak bercinta. Macam mana boleh kenal dan macam mana akak boleh jatuh cinta? Boleh in love lah ni. Boleh fall in love. Okay. Fall in love dengan suami akak. Panjang cerita dia. Panjang? Tak apa, cerita tak je. habis. Allah. Mula-mula kerja dia dekat tempat kerja akak. Bila akak kerja dekat satu tempat company sama dengan dia. Tapi akak dalam bidang grafik. Hanya duduk dekat office dan dia dalam bidang yang tolong tolong letak banting, mana, tolong ukur sana, ukur sini. So kita orang lain bidang lah. Sebenarnya dulu suka usik akak. Akak tu tahu kenapa. Dia suka kacau akak. Lama tau. Kita orang kenal tu sebagai macam tu. Lepas tu ada satu hari ni semua staff kat situ kena kejar outstation dan hanya tinggal akak sebagai graphic designer dan dia sebagai foto banting, tolong buat banner. Dia seorang, akak seorang. Kita orang berdua. Dia minta nombor. Dia kata waktu tu hari Jumaat. Aku ingat hari Jumaat. Okay. Fantastik cerita ni. Hari Jumaat. Dia minta nombor. Aku cakap, kenapa nak minta nombor? Sebab tak ada benda penting pun nak cakap untuk nombor. Sebab akak memang susah nak bagi nombor untuk orang-orang yang tak kenal. Lagi dia mengacau. Lagi dah kita rasa tak suka kan. Kita takut tak suka kan. lah nak bagi nombor. Tak apa pula. So dia katalah, bukan nak nombor. Sebab akak pegang kunci kedai. Dia kan lagi solat Jumaat. Takut lambat. Okay. So akak cakap lah, tak apa je. Kau pergi je. Kau ambil kunci. Aku sanggup tunggu kau. Nanti di nombor alasan lah. Macam-macam alasan. Dan dia bagilah nombor dia. Tapi akak tak ambil nombor dia. Kau bagi nombor akak je kat dia. Betul. Dia besi akak. Sejak tu dia besi. Lepas tu satu hari tu, dia nak hantar resume. Tak tahu resume apa. Resume apa? Untuk isi hati kosong. Ada level lah. Akak main tarik tali lagi dengan dia. Akak masih macam, bolehkah aku suka dia ni? Lepas tu, chat lah macam biasa. Sehari tu, akak tak tahulah. Akak rasa akak tak suka dia. Akak rasa. Tapi kawan-kawan akak rasa akak suka dia. Akak rasa akak tak suka. Lepas tu kawan akak contact dia. Lepas tu akak rasa cemburu. Cemburu. Dah ada bibit sebenarnya. Dia macam ni. Sebenarnya kau suka, tapi kau ikut. Lepas tu, terkapal. Dia main pick up lain, tiba-tiba terkapal. Kalau Ain boleh bercinta. Saya dengan kerja satu tempat sama lah. Oh loh, kita
Bercinta sampai tempat kerja. Ya. Masa-masa history ni memang daripada mula tempat kerja. Ya. Saya kenal Hazi daripada tempat kerja. Okay. Hazi, kita online department lah. Hazi sales, saya servis. Okay. Mula tu saya baru masuk. Masa saya baru masuk, saya tak kenal benda. Okay. Dengan Haziq, saya suka dia dulu. Tapi saya tak cakap apa-apa dengan dia sebab saya orang yang susah nak confess. Saya susah saya orang yang susah untuk berterus terang yang aku suka kau. Biasalah kalau perempuan dia jarang kan. beritahu direct. Dia bukan macam ada orang macam crush kan. Saya tak, saya just dia macam okay aku suka. Lepas tu ada seorang akak tu dia rapat dengan Haziq dekat tempat kerja. Dia kening-kening dengan kita orang. Ain itulah kenal lah tu dengan Ain. Ni Ain itulah Haziq macam tu. Lepas tu saya pun macam tapi waktu tu macam banyak benda lah yang membuatkan saya rasa macam aku suka. Tapi tak apalah. Macam tu. Sebabnya ada kawan saya yang kerja lagi satu tu suka dekat dia. So macam persaingan lah pula. Persaingan lah. Tapi waktu tu saya macam steady je. Saya macam aku suka tapi rasa ada juga rasa sakit kan. Sebab kita suka kan. Lepas tu orang pula keluar dating depan kita lagi. Kita rasa macam gegam kan. Gegam aku nak kosong. Ya. Lepas tu satu hari tu dia suka main pick up line. Dia main pick up line dengan saya. Satu hari tu dia datang meja. Dia cakap line apa yang laju nak guna. Aduh, line aku slow lah. Lepas tu dia datang meja saya. Kau guna line apa? Dia kata. Lepas tu saya kata lah, guna line mobile. Oh ya, nombor? Nombor? Lepas tu saya macam, nombor? Nombor apa? Nombor telefon kau lah. Saya pun macam nak buat apa kan? Yelah telefon kan, privacy kan. Dia macam tiba. Macam tiba je kau. Yelah nombor lah. Bagilah nombor kot. Tiba-tiba aku nak Neha ke kan. Ada apa-apa ke. Saya pun macam okey lah. Bagi je lah. Bagi nombor. Tapi saya tak ambil nombor dia. Lama sidai kak. Dia nak contact saya tu lama. Lepas tu contact pun satu batah hayat. Macam tak WhatsApp beri lah. Satu hari tu dia ajak saya keluar. Keluar makan. Kita ambil masa sebulan kot ke 2 minggu. Kita bercinta. Macam mana boleh terbercinta? Macam akak tadi main pick up line. Pick up line official. Terbercinta sebab kita tak official pun. Kita tak official pun. Kita just macam WhatsApp keluar. Lepas tu saya tanya dia, kita ni apa? Sebab saya tak suka kalau kau nak kawan beritahu kawan. Kalau kau nak serius lah. Kalau kau rasa macam kau nak main-main, kau beritahu awal supaya aku tak jauh lagi. Dia kata follow the flow. Boleh cakap follow the flow. Okay lah. Waktu tu kita tak take serius sangat. Macam biasa-biasa je. Tapi yelah sebab kita suka. Sebab saya suka dia dulu kan. So macam saya tak boleh control the feelings tu. So saya layan je lah. Layan. Dia bercinta. Macam tu je lah. Tu yang 4 tahun nak. 4 tahun baru kahwin. Sama lah kita apa. Agak 5 tahun baru kahwin. Kak kan dia kena apa semua tu kan. Sampai dah bercinta berkahwin. Apa yang perkara kecil ke perkara besar ke membuat akak rasa macam benda tu rasa macam bahagia. Apa yang dia buat tu rasa macam bahagia. Macam aku sangat appreciate benda ni. Macam tu. Rasa macam wow. Rasa macam ya Allah. Bersyukurnya ada suami macam ni. Rasa macam
kecil je benda tu. Benda yang agak ingat lah. Benda ni kan, dia macam tak nampak sangat pun. Setiap orang dia berbeza kan. Bagi akak pula, Abang Mus ni dia jenis, bagi akak dia jenis perhati. Dia perhati akak. Sebab, kalau akak, orang tengah duduk ke, borak ke kan, akak berdiri, dia akan beri tempat duduk dia untuk akak. Ataupun, dia akan cari kursi kosong untuk akak duduk. Ataupun tak ada duduk pun, dia panggil untuk duduk kat tepi dia. So, benda tu bagi akak, dia perhatikan. Benda tu akak appreciate. Sebab benda tu macam, oh rasa disayangi. Ataupun, ada satu hari tu, kita orang lepak-lepak makan durian kat bawah pokok. Dia macam ada pintu, ada kerusi. So, tempat akak duduk mula-mula tu, dia bercahaya, matahari tu mencocok di mataku. Ush, silau, ada silau. Romantik. Lepas tu dia suruh akak duduk tempat lain untuk hadam matahari tu. Benda tu pun rasa bangga lah. Betul? Rasa macam bersyukur. Bukan bangga lah. Rasa bersyukur. Betul. Sebab sekarang orang macam-macam orang. Betul tak? Ada yang berkira. Ada rasa macam isteri ni macam isteri ni beban. Isteri ni menghabiskan duit lah. Dah korang ada duit untuk siapa? Untuk orang lah. Betul tu. Okay, kalau Ain pula? Saya, dia paling kecil. Dia suka tolong saya. Macam saya tak suka buat, macam mana? Saya suka buat kerja sendiri. Saya tak suka minta tolong orang. Anak sulung kan? Sebab kita rasa macam benda tu takut. Yalah benda tu beban kita. Tapi jangan beban ke orang lain. Macam tu. Rasa macam kau boleh buat. Aku strong. Macam tu. Tapi bila dia ada, Alhamdulillah dia meringankan beban. Dia menolong. Dia banyak tolong. Tu yang buatkan saya rasa macam dihargai lah. Walaupun kadang-kadang tu tanpa kita minta, dia willing nak buat. Biasalah, kita ni tak suka diganggu. Kita ni tak suka dikacau. Tiba-tiba dia macam tu, macam bersyukur lah. Waktu akak berkenalan kan, tak pun waktu akak bercinta, waktu akak kahwin, ada tak pengalaman yang menyakitkan? Macam broken ke, putus ke? Macam Ain dulu cerita ke? Saya? Contoh, ni pasal apa? Pasal ex ke? Pasal power ke? Pasal suami ke? Pasal journey lah. Kita boleh journey. Journey dulu pasal menyakitkan sebelum berjumpa yang sebelum berjumpa the only one. So, Mr. Right. Betul. Akak pernah kena curang. Lepas tu akak pernah kawan akak ex lah dulu. Dia tak move on dengan ex dia. Untuk tempat dia move on daripada ex dia. Ya, lepas tu dia tak reti move on. Sangat menyakitkan hati dia. Ya, sangat teruk. Yang curang ni, dia punya alasan, dia muda setahun dari akak. Dan, nampak tak cinta monyet? Waktu tu cinta monyet lah. Sebab muda lagi kan? Muda lagi. Kita bodoh-bodoh galak. Galak betul? Galak ya. Tahu lah nanti tak apa. Pandai lah tanya ChatGPT kan. Kita orang tak reti. Tapi galak tu orang faham lah. Orang faham galak. Faham kau bawa galak. Galaknya ni. Nak juga bercerita. Waktu tu sebelum jumpa dia dah macam-macam orang dah jumpa. Tapi dia ni memang menyakitkan hati. Waktu akak dah habis PM, dia cakap dia nak putus. Sebab dia nak dia nak fokus belajar. Lepas tu aku macam, okay, kalau nak fokus belajar, tak payahlah putus. Belajar je lah, apa masalah je. Aku takkan cakap pun. Lepas tu waktu aku SPM, kau boleh pula nak korek aku, teka aku. Macam tu kan. Kau yang beri nak teka aku kan. Tiba aku dah habis SPM, korek SPM, aku pula kau minta putus. Macam tak betul je. Macam tu lah, dulu lah. Lepas tu,
putus lah. Berapa, selesa sebulan je. Dia couple lah. Dia couple lah. Akak pun kaji lah. Perempuan yang dia couple tu. Dia dah komen-komen kat akak. Friend kat Facebook. Friend kat Twitter. Dia beria rapat dengan kita untuk dia cari masa untuk dia cucuk. Faham tak? Faham? Sangat menyakitkan hati kau. Benda tu banyakkan pengajaran lah. Betul. Banyaklah benda pengajaran untuk berhati-hati. Betul. Kita lain, ada benda yang menyakitkan? Journey saya sebelum mengenali suami, Right. Mr. Right. Saya mau cakap jugalah. Mana satu? Curang. Oh, Tapi kebanyakan relate saya memang curang. hampa betul. Saya adalah orang yang setia, guys. Saya adalah orang yang setia. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah saya pun setia. Kan. Setia tu sebenarnya tak rugi pun. Betul. Curang. Curang banyak kali. Memang curang lah. Ikutkan background cerita sebelum mengenali suami adalah Curang. Curang. Tak mengaku. Curang dan curang. Dulu saya pernah jadi bodoh tau. Pernah jadi bodoh. Pernah Semua jadi orang bodoh. pernah jadi bodoh. Jadi Saya suka dia. Saya macam kita cerita. betul. Saya dah tahu dia curang ni. Okay. Saya berayu untuk jangan tinggalkan saya. Oh my god. Bodoh kan? Sedikit. Ya. Tapi pula cinta buatkan Bodoh kita sangat jadi lah. bodoh. Bodoh sangat time tu sebab aku dah tahu dah. Saya dah tahu dah dia curang. Lepas tu saya paksa dia untuk jangan tinggalkan saya. Dan saya menangis. Kau jangan tinggal aku. Tapi at the end dia tinggal juga. Saya pernah tanya dekat saya macam apa curang. Kenapa buat lagi. Ayat ex saya time tu aku buat dan aku datang balikkan kau sebab kau sentiasa ada. Okey, ayat sentiasa ada ni yang membuatkan saya rasa macam Bodohnya aku. bodohnya. Dia gunakan aku je dekat situ. Faham tak? Dia gunakan aku je dekat situ. Time dia nak, dia datang lah. Dia tak nak, dia pergi cari orang lain. Benda tu kan sakit kan. Yang kita Kita ni pula menunggu je. ni apa? Kenapa weh? Transit je. Ambu. Tidak, Adik. weh. Sampai kan saya rasa waktu tu yang saya bagi Melayu ni, tapi saya rasa macam bodohnya aku dah perempuan. Aku jatuhkan maruah aku. Macam tu je. Macam tu je. Lepas tu saya tak cinta. Sampai saya jumpa Haziq. Tapi waktu dengan Haziq tu pun ada pengalaman putus jugalah. Putus tu sebab, tapi pengalaman putus ni rasa macam menyakitkan sangat lah. Sebab putus sebab perangai, putus sebab ego. Saya ego. Haziq pula penat. Dah melayan ego aku ni. Dia tinggal lah. Dia gerak je lah. Tapi waktu tu saya macam dah reda dah. Macam dah fikir macam aku dah tak dijodoh dah kot. Sampai sini je kot. Waktu tu macam dah nak move on. Dia datang balik. Kita orang masa gebet balik. Tapi gebet tu ada syarat tau. Macam saya tak syarat kat dia. Okay, kalau awak nak gebet, kahwin. Kali ni gebet kahwin. Kalau gebet, tak ada masa depan yang cerah, saya tak nak lah. Sebab kita makin lama makin meningkat usia kan. Betul. Kita nak bercinta kalau boleh mesti nak sampai Nak kahwin serius kan. Takkanlah kita nak bercinta lepas tu putus. Pernah tau, ada satu quote atau ayat ni orang kata, kalau benda tu rosak, kita jangan beli baru. Tapi kita baiki. Betul. Kalau hubungan kita rasa ada yang tak betul, kita jangan cari hubungan lain, kita jangan cari pasangan lain. Tapi kita cuba baiki benda tu. Kita bincang dengan pasangan kita. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh, apa yang kita suka, apa yang kita suka. Dan mesti ada yang benda yang kita buatkan dia tak suka juga. Betul. Okay. Akak nak tahu sesuatu lah. Ni macam dia lompat-lompat topik. Macam mana I terfikir
I nak kahwin. Ataupun macam mana perjalanan tiba-tiba I kahwin. I betul nak, korang tak bertunang kan? Tak. Tapi mama datang. Mama datang tu merisik sebenarnya. Macam Tapi mana? terus tunang. Tiba-tiba merisik. Okey, kalau akak, waktu, awak tahu kan akak bertunang waktu raya haji. Tahu. Ha. Buat kat Mawan kan. Dia cakap dia nak datang raya haji. Datang beraya Mawan. Raya haji datang rumah. Family dengan family dia kata. Dengan family. Lepas tu akak cakap, datang je lah. Cakap ramai. Rupanya dia nak datang bertunang. Benda tu macam tiba-tiba. Bukan memang Tiba-tiba. sebulan je. Aku tersiap benda tu. Kalau awak macam tiba-tiba. Saya kan. Kan tiba-tiba Aziz datang. Tak tiba-tiba. Sebenarnya kita nak tunang dah lama dah. 2024. Oh, lama dah. 2012. Tapi saya accident ni. Saya accident. Tahun 2024 tu. So tak jadi. Postpone tahun 2025. Tahun 2025 tu okay, saya ada cerita. Sebelum merisik, sebelum adanya merisik bertunang bernikah ni, kita orang pernah melalui satu fasa yang di mana betul ke aku nak kahwin? Apa? Betul ke aku nak kahwin? Kita melalui fasa itu. Macam, betul ke keputusan nak kahwin ni? Betul ke boleh ni? Betul ke? Saya tanya Aziz, Aziz tanya saya. Boleh ke kita ni? Boleh ke komit kita ni kan? Kita nak kahwin ni. Kalau awak okey, saya minta mama datang. Kalau awak tak okey, tak ada lah. Sebelum kita orang macam nak ke merisik tu, waktu tu saya macam berbelah bahagi. Waktu tu macam kita orang berfikir renung, betul. Tiba-tiba kita bincang. Tiba-tiba, ni tu macam tiba-tiba ada tanya. Nanti aku minta mama datang. Raya. Saya macam, okay, bila? Haji. Okay, haji. Haji tak? Saya pun, dia suami saya. Kita orang tak ada macam antara family je. Lepas tu nak nikah tu, kan orang cakap kan nak nikah debar kan. Lagi 3 bulan ni nak nikah ni debar ni. Tak rasa apa pun. Saya tak rasa berdebar. Tapi waktu hari yang nak nikah tu, debar dia, ya Allah. Duk dak. Sebab apa? Saya takut Aziz tak lepas nak alam tak kadi. Okey lah, akak kan dah kahwin lama kan. Ya, kenapa? Tahu tak kan? Macam apa tips akak untuk hubungan tu bertahan lama? Macam akak dah cinta 5 tahun kan? Kahwin 2 tahun. Total dah 7 tahun lah. Macam mana akak kekalkan hubungan tu untuk bertahan lama? Dan macam mana akak handle rasa cemburu sepanjang itu? Susah. Sumpah susah. Sebab akak ni kuat cemburu serius. Sangat kuat cemburu. Akak tak boleh dia tengok gambar perempuan lain ke ataupun perempuan lain like gambar dia ke. Macam dia nak bertahan bagi akak, key dia komunikasi. Dia kena jujur. Dia kena beritahu dia kat mana, dia buat apa. Kan? Kalau dia jujur, benda tu tak adalah overthinking. Sebab kita orang ni PJJ. Kena jaga perasaan hati, jiwa, mental, komunikasi. Dia pula jadi yang bagi akak macam 24 jam nak check. Lepas tu dia akan check. Macam tu. Kalau dia nak pergi mancing, dia akan beritahu. Sebab dia ni jenis mancing kat tempat jauh. Macam kalau masuk hutan, dari pagi sampai petang, senja baru balik. So dia akan check. Bila dia check, dia cakap lah, hari esok dia nak pergi mancing, masuk hutan dari pagi sampai petang. So dalam waktu tu, akak akan tengok movie Korea. Sebab supaya akak tak overthinking. Kalau I pula,
Saya Macam mana akhirnya cemburu dan bertahan selama 4 tahun? 4 tahun? tahun. 5 tahun? Empat. 4 tahun. Kahwin baru 6 bulan. Saya ego. Haziq kuat pujuk. Oh. Dulu macam saya macam marah. Saya memang kuat marah sikit punya. Saya memang kuat marah punya orang. Parah dah. Kita nak marah, kita nak marah. Tapi bukanlah marah macam, bukanlah. Kita just macam marah macam, kadang-kadang kita rasa macam annoying yang benda tu kan. Kita marah lah. Saya bukan tipikal orang yang merajuk. Saya marah. Haziq ni, dulu dia kuat pujuk. Dia memang kuat pujuk. Sebenarnya kan, nak jujur lah. Sebenarnya jujur kan. je. Tak apa. Benda ni kena jujur. Sebenarnya kan, hubungan kita orang dah lama semua sebab Haziq. Sebab Aziz. saya ke laut. Saya ke laut lah. Saya ke laut dalam. Saya ego. Saya suka marah. Saya memang gitu. Saya semua punca daripada Haziq lah. Tukang sabar. Haziq lah. Kuat pujuk. Haziq lah. Yang settlekan keadaan. Semua Haziq lah. Daripada kahwin ni barulah dia macam tersedar yang kalau saya marah jangan jangan cuba pujuk saya time saya tengah marah. Faham? Sebab kalau saya tengah marah memang akan marah je lah. Pujuk macam mana pun. Sebab lagi satu saya orang yang suka silent treatment. Saya kalau bergaduh saya memang tak suka berkomunikasi. Payah lah. Susah sebab saya tak suka bercakap dalam keadaan yang saya tengah marah. Nanti mulut kita ni lancang lah. Nanti kan keluar mulut sebabnya kita pernah nak cuba communicate. Saya buka je mulut. Makin teruk. Makin bergaduh. So, baik saya cool down diri saya. Dia tak ada lama. Tapi tengok kemarahan tu macam mana. Kemarangan pula. Kemarahan tu membuak-buak. Pernah lah sehari. di atas kemarahan ni Atas kemarahan. Tapi saya cepat. Kadang-kadang tu saya cepat lupa benda setengah marah. Baik tiba-tiba. Tiba-tiba nak pujuk kan. Macam tak boleh aiskrim. Sama lah. Nak aiskrim. Nak. Hilang lah marah tu. Lepas tu, okay. Cemburu Cemburu. Saya, Haziq ni dia memang bekerja dalam kalangan wanita. Depan mata aku, menggelitar je. Ya, aku geram Ya je Allah, tu. geram. Rasa macam nak datang nak. Tapi itulah kan, tak boleh. Kita kena profesional sebab orang tu pun dia ada relate dengan pekerjaan tu kan. So, macam faham. Cuma dia gedik je. Gedik. Gedik lah, memang gedik. Ya Allah, rasa macam nak marah tak boleh. Yang tu saya lama lah. Saya lama sangat marah dia. Sampai kan saya rasa macam dah lah putus. Cemburu tu. Itu cemburu. Dulu saya tak faham tau. Saya tak faham. Saya tak reti nak cover cemburu saya. Tapi sejak lepas pada kita orang putus tu, kita gebet tu, saya dah mana layan dah. Saya dah mana rasa cemburu ke. Prinsip saya lepas pada kita orang putus tu senang je. Kau buat, aku buat. Kau buat aku marah, aku buat aku marah. Kau buat benda yang aku tak suka, aku akan buat benda yang aku tak suka. Dia bukannya nak berlawan, nak bersaing. Bukan. Dia cuma nak protect diri tu. Dia fikir dua kali lah nak buat jahat tu. Dia macam so tak ada lah lepas tu. Dia macam kau kena berada dalam situasi tu. Apa perasaan kau? Apa perasaan kau. So sebab tu saya dah malas fikir lah. Sampai lah sekarang. Saya malas nak fikir. Saya malas nak menyerabutkan kepala otak yang one benda lagi. Sebabnya jujur. Jujur tu penting. Kau buat sesuatu kat belakang aku, kau jujur je. Kita masa dah mencemburi kita. Mencemburu. Suka dah berapa jam dah kat situ.
Dah lama. Dalam at the end of conversation yang saya boleh bagi adalah cintakan manusia tapi cintalah pencipta kita. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Pencipta nombor satu. Betul. Kau tawakal je. Serah je kat Tuhan. Kau tawakal lah. Bukan yang pegang hati tu. Baru bolak balik ke. Tapi kau doa lah. Doa yang baik-baik. Sebab setiap hubungan lagi perkahwinan ni macam-macam ujian. Ujian perkahwinan sangatlah Besar. besar. Orang kata tunang pun besar, perkahwinan pun Tahu yang besar. betul lagi. Ya. Sampai ke 5 tahun perkahwinan tu. Berpayah, bersusah, berjerah, berpeluh. Sebab kita duduk dengan orang yang kita tak kenal langsung. Ya, stranger kan? Stranger yang keluarga dia didik dia lain, keluarga kita didik dia lain. Cara kita masing-masing lain. So bila kita nak adapt tu memang take time. Ya, betul. Ambil masa. 5 tahun, 10 tahun pun ambil masa. Betul. Sebab tu lah bila macam ada orang tanya apa tips perkahwinan. Saya pernah tanya mak saya lah. Apa tips perkahwinan? Sebab mak saya dengan ayah saya kahwin dah 25 tahun. Saya tanya apa tips? 27 tahun. Tanya mak saya apa tips? Kekal lama. Sabar. Quote yang Kak terima semua, pasangan kita ni cerminan kita. Iaitu pasangan kita ni adalah bayangan kita. Kalau kita nak pasangan kita baik, semua kita sendiri kena ubah diri kita baik. Macam tu. Sahaja. Ya, itu saja. Oh, lagi satu. Untuk lelaki, ingatlah, kalau korang bagi kebahagiaan untuk isteri korang, Allah akan mengalihkan rezeki berlimpah-limpah untuk korang. Betul. Bye. Korang jangan lupa like, comment and subscribe. Okay? Dan korang boleh komen nak kita orang bahas topik sembang pasal apa pun. Korang boleh komen. Ini topik ni berdasarkan kita orang punya opinion tau. Berdasarkan kita orang punya cerita. So kita orang just jadikan benda ni as a sembang lah. Sembang je. Janganlah judge. Sebab ni opinion masing-masing kan. Dia bukan fakta. Dia hanya opinion. Dia hanya opinion. Pendapat. Ni kita orang punya pendapat lah. Pendapat. Kita punya situation. Korang boleh komen ke untuk korang punya situation. Sebab pengalaman orang berbeza-beza. Betul. Betul. Siapa yang tengok ni yang dah berkahwin, semoga perkahwinan korang sehingga ke akhirnya. Amin. Doakan kita orang juga. Amin. Kita pun baru lagi kahwin. Amin, betul. Orang yang tak kahwin lagi, InsyaAllah korang akan jumpa orang yang baik-baik. Amin. Mungkin yang dah berkahwin lebih lama dari kita, kalau nak share tips, macam kita orang kan nak handle cemburu susah. Betul. Korang boleh komen je. Boleh komen. Korang terima je kalau korang komen. Jangan judge, jangan kecam. Kita orang newbie. Betul. Sebab kita orang newbie. Kita orang cerita pengalaman saja. Okay lah. Itu je. Bye. Bye guys. Bye. Assalamualaikum. Bye.